Ada satu kata-kata yang indah menggambarkan bagaimana secara falsafah orang itu dilihat tua dan muda. Orang yang banyak mengimbau masa lalu dan merasa sayu dengan masa lalunya, itu tanda dia tua. Tak kira saudara umur 20-an ke, saudara 30-an ke, 40-an. Kalau saudara banyak mengimbau masa lalu dan saudara menjadi sayu oleh masa lalu, maksudnya kalau yang cinta tu dia teringat girlfriend dia putus cinta masa sekolah, girlfriend dia putus cinta masa kampus, dia teringat itu, dia teringat semua saja ingatan masa lalu memberikan dia rasa sayu dan rasa sedih. Itu adalah ciri-ciri orang yang telah pun dituakan oleh waktu, kerana cara dia mengendalikan masa lalunya itu adalah gagal. Manakala orang yang dikatakan muda, walaupun dia tua, dia sentiasa melihat masa depan dengan penuh semangat. Dia lihat masa depan dengan aim, dia lihat masa depan dengan sasaran, dan dia melihat senarai masa depan yang perlu banyak untuk dilakukan demi mencapai banyak kebaikan dan mencapai banyak kejayaan. Itu secara falsafah apabila kita menggugurkan ukuran umur dari segi angka dan kita melihat umur dari segi attitude. Ini kata seorang ahli falsafah, saya dah lupa nama dia. Dia kata seorang lelaki yang tua adalah mereka yang apabila melihat masa lalunya diimbau oleh rasa sayu dan sedih. Seorang lelaki yang muda adalah apabila mereka melihat masa depan, mereka melihatnya dengan penuh harapan untuk mencapai kejayaan. Itu saya bagi mukadimah petang ni. Tuan-tuan dan puan-puan,